Ya. Sulong. Buka mulut dapat duit. Ini dekat Pulau Pinang ni, satu Pulau Pinang ni dah datang ni. Datang kat satu dewan menantikan Dapat cikgu expired. punya ayat-ayat padu supaya mereka memberi kesan kepada mereka. Silakan, silakan. Cikgu. Baik, ayat-ayat padu untuk player dalam networking ni sebenarnya mudah aja. Permulaannya kita niat kita nawaitu kita lillahi ta'ala. Yang pertamanya kita dapat kesihatan. Okay. Yang kedua kita sebarkan produk yang boleh bagi orang sihat. Okay. Yang ketiga, amai di luar sana yang sakit poket. Kita sebarkan ubat dia punya pil killer dia untuk orang sakit poket. Jadi itu peluang kita buat networking. Sakit poket dia kita nak cari duit lah kan. Sebab sekarang ni kalau kita tengok di pasaran pekerjaan ni kita tak boleh pilih tau. Sebab apa? Pendapatan 4,000 di bandar-bandar besar, negeri yang maju ni, 4,000 kategori miskin tau. Kita tidak ada pilihan tau. Sehat dan kaya tidak ada pilihan. So kita kena ambil peluang yang paling mudah dalam networking ini. Cumanya kita buat hari-hari, kita buat banyak-banyak, buat laju-laju dan kita buat sampai jadi. Tak tahu tak ada masalah sebab kita ada barisan upline, syarikat sendiri, CEO sendiri yang sanggup turun sampai pukul 3-4 pagi ke Penang kan. Maksudnya kita ada everything untuk support kita berjaya dalam networking. Jangan rasa lonely, jangan rasa keseorangan. Kita kena as a one team, kita buat sampai jadi. Sebab itulah saya beritahu guru-guru saya, apabila kita dah ramai orang yang kita rekrut, kita pergi buat demo, sharing dan sebagainya, kita closing dan sebagainya, kita kena rangka program seterusnya untuk develop rangkaian kita to be a leader. Kita buat, baru ni kita buat first time buat BOP di Bertam. Dan insyaAllah kami merangka daripada sebulan akan datang, kita akan buat next BOP yang lebih besar. Dan akhirnya kita akan buat leadership training dan sebagainya, kita develop rangkaian kita dan yang penting, jayakan rangkaian. InsyaAllah kita akan berjaya. Okay. Alhamdulillah. Thank you cikgu. Thank you. Sangat baik, sangat memberi manfaat kepada pendengar semua talk show pada malam ni. Saya lihat saya punya handphone ni, soalan yang saya ajukan kepada Kak Wati ni hampir selesai. Saya tanya dia satu soalan, dia jawab 3. UPG dia dah jawab. Dia punya cerita berkenaan fokus. So, saya akan beralih kepada soalan Kak Su sebab saya tengok Kak Su sama dengan cikgu ni banyak soalan yang belum dapat dijawab, tapi sama juga saya akan tanya satu soalan tapi 3 orang akan jawab. Okey, ini soalan saya ajukan kepada Kak Su. Kak Su Kak Su dah 25 tahun dalam dunia networking. Banyak produk Kak Su dah jumpa. Tapi apa beza MX5 ni sampai Kak Su kata produk ni senang jual, senang dapat income? Tadi Kak Su dah jawab. Sekejap, saya nak tanya lagi ni. Okey, dalam 25 tahun ni kan mesti ada jatuh bangun. Waktu Kak Su rasa nak give up, siapa atau apa yang buat Kak Su terus bangkit semula? Mungkin Kak Su dah lama kan sebelum MX5 ni dilamar oleh siapa yang lamar Kak Su masuk MX5, Kak Su? Ya, terima kasih MJ. Sejak saya masuk dalam MX5 ni dan berkenal dengan MX5 ni adalah yang guide saya adalah Wan Jun. Oh, okey. Dia yang membimbing saya dalam MX5 ni. Dan MX5 ni produk dia saya tengok sangat-sangat berkila produk. Killer produk. Sebab keberkesanannya sangat cepat dan tindak balas sangat cepat. Apabila tindak balas dan kesannya cepat, kita punya orang dan kita punya customer, dia akan rasa. Apabila dia rasa, dia akan tahu. Dan apabila dia tahu, dia akan mencuba. So, benda ni kalau dia tak cuba, dia tak akan tahu. So, apa-apa produk sih kena cuba.
Rasa Okey. pada diri sendiri. Jadi saya rasa dalam MX5 ni, saya betul-betul rasa confident untuk berjalan lebih jauh daripada ini sekarang. Yes. Dan saya di-guide oleh Puan Jun. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana mempunyai partner bersama Puan Jun, guide saya sampai sekarang. Dan Alhamdulillah. rasanya tak ada leader yang guide saya selama 25 tahun saya bisnes. Wow. Saya Salute. hanya sendirian. Salute kepada Kak Jun. Salute. Kak Okey, Jun terbaik, memang bagus, terbaik. sangat bagus. Terbaik. Satu kata orang tu Kak Jun mengingat sangat jasa bagus. seorang pemimpin. Walaupun kita walaupun